And what's going on, guys, it's Sony Rex. Welcome back to my channel with another Chaos Rising, guys. Di mana kita akan buka satu whole BB 36 pack. Let's go. Okay, kita kembali dengan Chaos Rising, guys. Aku rasa demam Chaos Rising tak berakhir lagi. And kita dah tengok pull rate dekat ETB. Memang menarik juga sebenarnya. So here we go, guys. Chaos Rising 36 pack. Kita mesti nak kena buka juga rasa 36 pack. Nak tengok macam mana pull rate kalau buka satu BB. Okay, aku punya estimation, okay, selalu half kan 18. I'm estimating 16 hit. Okay, 16 hit total, normal art sampai ke SIR 16 hit lah. Okay, dia takkan half, maybe 16 ke 15. Okay, kita tengok betul tak nanti kita teka. Let's go. Kita setkan first pack kita. Lightning Energy, Weedle, Goldfish, Guimi, Adverstar, Deoxys, Defense Form, Ho-Oh is here. Okay, baru tahu. Kakuna and Holo Nitro Energy. Okay, aku rasa banyak Pokemon yang iconic dekat dalam set ni. Even the normal art, uncommon card biasa, at least it's good to see Beedrill, Kakuna, siapa lagi, Ho-Oh tadi, Deoxys, Pokemon yang iconic and famous lah. Bukan Pokemon yang biasa-biasa. And aku rasa banyak mostly adalah Pokemon yang lama-lama dekat sini. Bergmite, Metang lah, see? Croc, Golbat, Chespin, antara yang iconic Pokemon. Ninetales, Galisopod, Emma, Reverse Tauros. Nomor art pertama, Crocodile EX. Nice. Nomor art pertama, okay. Nyok, banyak yang iconic in this set. But of course, dia punya SIR dia yang aku rasa the most exciting is Greninja. The others tak sangat. Okay, tapi unless korang memang minat Pokemon tu, yes, mesti korang excited. Macam Dragaggle tu, aku rasa kalau orang minat, go ahead. Cinccino, ada orang suka yang comel, go ahead. Tapi aku rasa yang exciting is only Greninja. Okay, let's go. Dengan Pyro pun ada SIR dekat, tak silap. Okay, tapi Illustration Rare dia yang best dalam set kali ni. Okay, Claydol, Skuntank Reverse, Special Red Card, another normal art, Beedrill. Okay, kalau kau nak tahu, aku punya one of my favorite insect type Pokemon waktu Gen 1 awal-awal main Game Boy kan, aku suka Beedrill ni. Okay, style tu, bagi aku dia style Beedrill. Bug type, selalu excited. Aku pernah bawa dia dalam aku punya the first 6 Pokemon kot. Aku punya main team pakai Beedrill. Kau bayang kan, sampailah aku tahu yang ya Allah, teruk rupanya stat Beedrill ni. Tapi aku suka dia. Okay, tapi aku punya number one favourite bug type is Heracross lah. Heracross for sure. Tapi Beedrill ialah cinta pertama untuk insect type Pokemon. Jadi Meowstic, Donphan Reverse, Bergmite, Magnetic Energy Holo. Okay, susah ni. Tapi tak apa, we don't put high hopes just yet. Aku buat video ni untuk nak tunjuk korang pull rate dia macam mana. Let's go. Froakie, Stunky, Hoeladin, Metagross, Chespin, Magnetic, Keldeo is here. Aku tengok yang sort Pokemon ni asyik kembali. Keldeo, Cobalion ni asyik keluar dalam set-set Pokemon. Nanti selang 2 set dia orang kembali. Selang 2 set dia orang kembali. Aku tak tahulah. Is it just me? Ya ke? Ke last time kita nampak dekat Paradox Rift? Aku rasa tak. Lepas tu ada lagi kembali Keldeo ni. Sikit-sikit Keldeo kan. Water Energy, Esper, Marit, Minccino, Roxy's Performance, Deoxys, aku tak tahu form apa ni. Z Tranquility, Dedicated Reverse, Reverse Crobat, Holo Xerneas. How I wish Deoxys dapat, Ho-Oh dapat. At least Metang ada. Aku nak Metagross tapi dia buat Metang. Tapi Metagross baru-baru ni dah ada Illustration Rare dah, yang macam kat Snow tu kan. So aku rasa dia nak buat Metang pula. Alright, fine, it's fine. Delibird, Finipe, Esper, there was Delphox, Full Art, Energy Retriever. Kita dah dapat ni dekat ETB. Okay, kita dah 3 hit so far, guys, dengan satu Full Art item card. Okay, that's not bad bagi aku lah. That's not bad. Apa pendapat korang? Korang yang dah buka ni, apa pendapat korang? Pull rate ni macam mana? Okay, korang dah dapat Greninja belum? Let's go. Emolga, Bergmite, Minccino, Deoxys, Carvine, Hoeladin, Full Art Trainer lagi, Emma pula. Aku tak pernah merasa Full Art Pokemon lagi. Asyik Full Art Trainer je dapat. Hari tu ETB pun Full Art Trainer. Bagilah Full Art Pokemon satu. Aduh.
Come on. Apa? Let's go. Masih awal lagi. Oops. Come on. Darkness Energy, Breaksin, Scrap, Main Pod, Sobat Deoxys, Claydol, Reverse Claydol, Part Red, Revenant. Nope. Adakah slot full art dah habis? No, aku ingat last time kita buka perfect order, kita boleh keluar 3 full art. Ya, kita dapat satu item full art, supporter full art. Should be one Pokemon punya slot kat dalam ni. Kita tengok macam mana dia. Anakin, Kueladin, Frogadier, come on, dapat illustration rare. Yang menarik, kita tak keluar lagi illustration rare langsung lagi so far. Illustration rare, come on. Belum lagi. Tak apa, mesti keluar je lagi. Mesti keluar je lagi. Yang best buka booster box at least illustration rare you are guaranteed lah akan keluar. Walaupun SIR tak keluar, tapi full art illustration rare akan keluar. Confirm. Just try buat Kumpau. Kadang-kadang aku suka kat buka macam tu macam tak ada apa. Betul lah tak ada apa double check jap. Aku tak nak salah. Okay, memang tak ada. Yes, okay, come on. Tapi set ni dah tak ada gold pack. So, tapi masih ada gold card. So, normal art ni. Normal art. Confirm normal art. Let's go. Mega Galate is here. Aku tak tahu pun. Normal art yang ketiga. Okay. Illustration rare mungkin 3. Not sure lah. Kita tengok lah. New set. Maybe new pull rate. We don't know. Ferocid. Tiba-tiba keluar gold card ke? Illustration rare. Adakah chest spin? Let's go. Wait, aku rasa pull rate kali ni dia orang memang pemurah lah. Tengok just like that keluar chest spin. Hari tu kat ETB keluar chest spin. Keluar chest spin lagi kat booster box. Okay. Mungkin chest spin antara yang senang keluar. Who knows? I don't know. Ataupun tangan aku yang manis. I don't know guys. Tapi we want to get that illustration rare. Ampharos, Xerneas, Metang. Come on. Banyak lagi. Kita dah dapat first illustration rare. Nice. Chest spin. Froakie. Nitro Energy. Aku tak nak letak high hope. Aku tak nak letak high hope. Tapi kalau lah tiba-tiba terkeluar Greninja terkeluar gold card ke kan. I mean it is possible. Tak ada apa yang tak mustahil kan. Evlog, Metagross, Phantom. Normal art Mega Flower EX. Okay, normal art yang keempat. Okay, ada lagi ni. Ada lagi. Ada gold ni, come on. Mulut aku masin kan selalu. Ada gold Ninja dalam ni, confirm lah. Ada lah. Come on lah, ada gold lah sini. Emma, Gabardor, Chestnut, NP, Robert. Kalau tak ada gold pun aku rasa ada Green Ninja dalam ni. Kata-kata itu satu doa. Betul tak? Come on, aku dah selalu dapat gold kot. Tak ada. Relax. I'm okay guys. I'm okay. This is fine. This is working. Yes. Claydol illustration rare. Woo! Our second illustration rare. Let's go guys. Woo! Okay, illustration rare tinggal lagi satu je aku rasa boleh keluar. Aku rasa lah. Okay, normal art macam dia boleh keluar lagi ni. Okay, come on. Is it here? The gold card? Aku tak sabar nak tengok gold card ke. Kita relax. Kita jangan meminta. Oi, terkejut aku. Aduh. Jahat Pokemon sekarang. Bagilah SIR 1. Bagilah 1 bang. Oh ini Pet Red, Emma, Ninetale, Golbat, Delphox Holo. Kadang-kadang hujung-hujung je lah jawapannya. Kita tak tahu guys. We don't know kalau rezeki dia nak keluar. Let's go. Lightning Energy, Octillery. Oh, Beldum, nice. Fennekin, Kakuna,
Emma, Garbodor, Deoxys form apa ni aku tak sure. Trubbish, Reverse Gudra, Normal Art Crocodile EX. Dia bagi aku 2 Crocodile. Tadi dah dapat tu awal-awal. Kurang ajar. Oh, dia bagi aku 2 kali Crocodile. Bagilah kalau Pokemon lain pun tak apa doh. But tak apalah. Kita layan. Kita dah normal art sebanyak 5 dah normal art. Oh my god. 5 campur 2, 7. 2, 9. Oh, dah 9 hit dah. Are we getting something? Aku rasa ada normal art banyak lagi ni. I'm guessing normal. Normal art lagi. Cobalion EX. See? Cobalion, Galio. Cobalion, Galio. Pusing-pusing gitu je. Okay. Another normal art. Wait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dah ada 6 normal art. Okay, so normal art akan dapat keluar banyak ni. Aku rasa ada banyak lagi ni. Banyak lagi normal art nak keluar ni. Okay. I'm okay, guys. Whew. Come on now. Bismillahirrahmanirrahim. Quilladin, Phantom, Rexen, Deoxys, Great Hornet, Wimipod, Bergmite, Magnetic Energy. Dia belum sampai. Sekejap lagi dia sampai kan? Greninja akan sampai, guys. I can feel it. Greninja akan sampai. Dia lambat sikit. Padrat, Ninetale, Goli Support, Roxy's Performance, Octillery, and Frost Hollow. Dia bangun lambat ni. Dia ambil. Dia lambat naik bas ni. Ya. Dia on the way. Sis. Dia on the way ni. Ya. Biar Ninja cepatlah keluar. Cepatlah. Orang dah lama tunggu ni. Buat malu kat orang ni. Keluarlah. Envelope, Sliggoo, Meowstic, Beyblade. Kejap lagi dia sampai. Kejap lagi. Okay, aku rasa kat sini. Dia kata tadi dia dah on the way. Dia dah on the way dah tadi. Dia kata kejap lagi dia sampai. Dia belum sampai lagi. Greninja belum sampai lagi. Mungkin jalan jam kot. So sabar lagi apa. Ni sabar sikit lah. Okay, come on ni. Ini purit tak, not even half lagi yet ni. Not even almost half. Okay, 7 campur 2, 9. Campur 2 lagi baru 11. Okay, should be a few more hits patutnya keluar. On the way dari mana aku tak tahulah. Mungkin jalan jam, jalan jauh. Kita tak tahu. Bagi chance sikit. Oh my. Jangan buat malah aku lah. Ramai orang tengok ni. Jangan buat aku bangga please. Kau kata kau dah on the way. Kau jangan scam aku, Greninja. Bismillahirrahmanirrahim. Dah nak habis dah ni, guys. Dah nak habis. Dah nak sampai ke penghujung rancangan. Sliggoo, Emolga, Wolfish, Lidio, Sudowoodo, Angeflower, Delibird, Bubbly Energy, Illustration Rare, Crobat. Let's go. Illustration yang terakhir, I believe. Aku rasa ini yang terakhir, guys. So, yeah. Go. Okay, here we go. Crobat Illustration Rare. So, dia korang dengan baby kat luar kan. Aku tengah main-main kat luar. Okay. Alright. So Illustration Rare dah settle. Slot Illustration Rare. So, kita tinggal dengan normal art code ataupun full art Pokemon. We'll see atau SIR. Emolga, Bergmite, Minccino, Garbodor, Prism Tower, Gumi, Evelyn. Normal art lagi. Mega Dragalge. Aku sebenarnya tak erti nak pronounce. Aku pronounce Dragalge. Aku tak tahu macam mana nak pronounce actually. But itu dah normal art kita yang ke-8. Banyak dia bagi, guys. Okay, come on. Bismillah. Okay, hujung-hujung ni nak keluar. Lambat sikit. Greninja sampai. Lambat sikit. Macam mana ni?
ni. Sabar sekejap guys, tinggal lagi. Oh my goodness. Dah tak banyak ni. Dah tak banyak. But serius ah. Deoxys dua-dua reverse holo weh. Astaga. Okay. Here we go. Second last. Keempat terakhir. Grass Energy, Baltoy, Froakie, Metang, Weedle. Jadi support. Idol. And again. Froakie. Normal art lagi dekat Mega Greninja EX. Oh, dia bagi kita normal art je ke guys? Cantik kat dia. Walaupun normal art ni handsome juga Mega Greninja ni. Look at that artwork guys. Dan dia punya attack pun memang best. Aku dah baca tadi. Oh, gila-gila mat. Okay. Oh, normal art dah 10 tak silap. 10 normal art. Thank you for watching guys. Dah tinggal 2 pack terakhir guys. Thank you for watching. Come on, Fire Energy, Litleo, Golbat, Esper, Brigadier, Everluck, Sudowoodo, Emma, Vulpix. Session rare lagi. Metang, let's go! Yes, yang aku nak. Alhamdulillah. Okay dah, tak dapat Excite Arm pun tak apa dah. Dapat Metang ni, aku suka Metang ni. Aku nak dia. Ui ya, okay. Last session dah kita dapat yang seronok lah. Yang best juga dalam ni. Except the Claydol. Tapi selain tu aku suka. Kita tak dapat Froakie atau Frogadier. But it's good. It's all good now. It's all good. Okay, jom second last pack. Here we go guys. Steel Energy, Ferocity, Litleo, Watchhawk, Artillery, Ferrothorn, Deoxys, SS Tranquility, Great Hall Net. Gudra Holo tak ada. Okay, here we go guys. Last pack magic. Okay, here we go guys. Last pack magic guys. Aku tak tahulah. Yelah, aku rasa Greninja memang tak sampai kot. Dia memang lambat lah naik train. Aku tak tahulah guys. It is what it is. Sorry lah. Okay, here we go. Last pack magic. Satu kad ke depan. Come on. Bismillahirrahmanirrahim. Steel Energy, Beldum, Fennekin, Kakuna, Fanpy, Tauros, Angeflower, Deoxys, Reverse Remoraid. Sayang! Weh, akhirnya hujung-hujung baru keluar. Weh, warna biru. Warna biru weh. Guys, adakah? Is it? Come on baby. Come on. Ombak-ombak air. Mega Greninja EX. We got him guys. Let's go lah. Let's go. Aku dah kata tadi kan. Aku dah kata dia lambat sikit. Dia lambat train sikit. Dia hujung-hujung baru keluar mat. Oi, nasib baik lah. Betul dia mungkin kau ni jalan jam kan. Kau buat aku nervous tadi tau. Ingat kau tak keluar tau. Alamak, keluar juga akhirnya. Last card Xerneas. Okay. Oh my god. Okay, kita sleeve dulu. Kita sleeve dulu sebelum apa-apa. Adakah boleh dapat PSA 10 ni? Terus fikir dapat PSA 10 tak? Oh, off-centered sikit lah guys. Off-centered sikit ya. Atas tu aku rasa sini tebal dan dia makin nipis ke kiri. So dia sengit sikit lah. Damn, tak dapat PSA 10 but that's fine. Tak apa nak keluar Mega Greninja apa. Aku tak tahu orang lain senang tak pull but okay. We got him guys. Full lomak. Just like that. Just like that. Kita dapat number 1 chase card. Yang jarang manis macam ni. I can rest now. Aku boleh rehat. Aku dah boleh rehat guys. Dia boleh buka Chaos Rising dah. But it's not over yet guys. Aku rasa aku dapat satu booster bundle ni. Aku rasa why not kita buka dia terus. Okay. Okay, jom kita recap dulu. Kita dapat untuk normal art kita dapat 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, full art dapat 2. Tak dapat full art Pokemon unfortunately. But tak apa lah. 9 10. Okay.
dua full art, satu trainer, satu supporter, and then illustration rare dapat 4 Maytang, Crobat, Claydol and Chespin. Aku suka semua illustration yang kita dapat dalam video ni. 4, so dah 14. Oh, dapat pun 15. So betul dah kata tadi 15 ke 16 hit. Dapat tu guys. Tu macam mimpi tu. Kenapa tak dapat Mega Gengar dekat Sonic Heroes je ni? Aduh. But come on, kita nak buka booster bundle pula guys. Perang belum berakhir. Semoga ada manis di sini. Here we go guys. Booster bundle Chaos Rising. Let's see. Mana tahu. Okay, kita tinggal nak cari Frogadier and Icon Rare. Sebab kita dah dapat Froakie, kita dah dapat Abang Long. Kita dah dapat Abang Long, kita dah dapat adik bongsu itu Froakie. So sekarang kita cari Angah ni. Come on Angah, kau Angah Frogadier, come on. And then aku dah boleh tutup, aku dah boleh sapu tangan dah. Sapu tangan pula, basuh tangan dah. Aku dah boleh basuh tangan dah untuk set Chaos Rising. Just like that, aku dah boleh rehat dah. Metagross tak dapat gold card pun tak apalah. Xerneas Holo. Aduh, kenapa Charizard SIR tak keluar macam ni? Kenapa Greninja macam tu je keluar? Wah, Metagross memang senang keluar. Tak tahulah Oh, full art Mega Dragalge. Aku tak tahulah guys. Oh, dapat full art Pokemon dekat bundle keluar full art. Menarik. Okay, that's nice. Okay, kita dapat satu hit dah dekat booster bundle. Aku rasa dia akan bagi satu normal art ni. Come on, give me gold. Tak ada. No gold. Okay lah, aku rasa kena buka lagi Chaos Rising ni, cari gold. Tak buat hati kan. Kena cari lagi guys. Rasa kena cari juga lagi lah. Fire Energy, Chespin, Esper, Marip, Mincino, Sevenan, Bubbly Energy. Sekejap cari lah buat Greninja. Donphan, Wimpod, Rubbish, Ferrothorn, Deoxys, Tauros! Aku nak Chespin lagi. Yes, finally. Illustration rare yang lain. Here we go. New illustration rare akan sentiasa di welcome. Let's go. Oh my goodness. Oh, okay, aku rasa dah habis dah. Dah tak ada nothing dah. Dia dah bagi illustration rare, dia dah bagi full art. What more do we want? Dia takkan bagi dah. Aku dah tahu style Pokemon tu dia. Dia kalau dah bagi best, takkan dia nak bagi lagi best. Oh, dia bagi satu normal art. Wow, lengkap. Kita dapat normal art, illustration rare and a full art. Wow. Oh, manis. Mungkin booster bundle aku manis kot. Mega Pyro pula tu tak dapat lagi aku rasa. Lengkap. Normal art, illustration rare, full art. So, okay guys, go for bundle juga. Bundle pun okay. Kita dah penutup untuk Chaos Rising. Maybe akan see you guys dekat Mega Greninja Premium Collection Box. Okay, itu aku dah beli juga. So, okay, akan buka yang tu next one. Ya, ataupun first partner season 2. We'll see. Kita tengok macam mana. Okay. Alright, thank you so much guys for watching. Jangan lupa leave a like dan subscribe ke channel aku. And I'll see you guys in my next video. This is Zonny Webs. Peace out.